saksikan sedikit sebanyak sudutan daripada pertandingan Inovasi Jet Kawalan Jauh yang berlangsung di Pusat Sains Negara Cawangan, Wilayah Utara 2025. Kalau anda nak tahu, murid-murid perlu membuat jet pada hari pertama dan pada hari kedua. Mereka perlu membuat penerbangan dan membuat manuver. Antaranya adalah membuat spot landing, menjatuhkan payload pada sasaran dan membuat manuver. Dan ada limberok, pelajar perlu melalui Yanggul. Dekat sini kita boleh nampak pelbagai desain jet dan corak yang dihasilkan bergantung kreativiti mereka. 40% markah daripada hari pertama. Senang Boleh siap dalam waktu dia tak? Cukup 5 jam? Boleh. Desain apa ni? Kacuk. Mereka tinggal lagi 2 jam 27 minit lagi untuk siapkan semua desain jet. Nampak tu. Sekarang ni dah proses tampal elektronik. Dia punya bom. Nanti akan ada kompartmen lah bawah jet lah. Saja yang dia buat ada belerang. Balik. Bangga lah sikit dengan harum manis. Harum manis? Tunjuklah jet. Okay, hari ni hari pertama habis. Boleh tengoklah muka-muka semua happy, dah siap, semua dah ada payload. So kita nantikan hari penentuan besok Ada makan. Hati dulu. Pilot menunjukkan skill-skill mereka. Mereka perlu laksanakan semua misi macam yang awal saya sebut tadi. Jadi macam-macam ragam yang ada. Ada yang crash, ada yang langgar tiang. Itu biasalah adat pertandingan. Yang berjaya pasti menang. Anda dibenarkan melepas. Okey, nampaknya Okey. Adik nak masuk lagi ke tak kan? Dia terbang di udara. Okey, nampaknya sudah terbang. Okey, semua bahal. Sudah nampak mana je? Allah. Jauh. Alamak. Untuk kita punya event competition dah habis malam. So, ini adalah pameran Minggu Sains Negara yang kita buat di dalam Pusat Sains Cawangan, Kedah. Juara N2 Jet Running. Sedikit sebanyak sedutan daripada pertandingan RC Jet Kebangsaan yang berlangsung pada Minggu Sains Negara Cawangan Utara. Kalau korang berminat, tunggu lagi 2 tahun. Pusat Sains Negara akan panggil semua sekolah dalam satu Malaysia untuk sertai pertandingan ini.